Hari ini kita akan belajar tentang usaha menangani ancaman komunis di Tanah Melayu. Selepas Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Malaya atau PKM bertindak ganas, menyerang orang awam, ladang-ladang dan juga balai polis. Oleh itu, British terpaksa mengambil pelbagai langkah untuk menghapuskan ancaman ini. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, British mengisytiharkan undang-undang darurat pada tahun 1948. Melalui undang-undang ini, kerajaan boleh menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan komunis tanpa perlu melalui proses perbicaraan. Selain itu, undang-undang senjata api dikuatkuasakan dan sesiapa yang didapati menyimpan senjata tanpa lesen akan dihukum mati. Parti Komunis Malaya serta parti-parti radikal lain diharamkan. Hukuman berat turut dikenakan kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Malah, beberapa pemimpin radikal seperti Ahmad Bustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khatijah Siddiq telah ditangkap. Langkah-langkah ini menunjukkan ketegasan British untuk mengekang kegiatan komunis. Seterusnya, kita lihat kepada rancangan BRICS. Rancangan ini dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British dan diketuai oleh Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs sebagai pengarah operasi. Matlamat utama rancangan BRICS ialah memutuskan hubungan antara Parti Komunis Malaya dengan Min Yun, iaitu kumpulan yang membantu komunis mendapatkan makanan, senjata, ubat-ubatan dan maklumat. Melalui rancangan ini, ramai penduduk kampung, terutama orang Cina, dipindahkan ke kawasan baru yang dipanggil Kampung Baru. Kampung ini dikawal ketat oleh pihak keselamatan. Oleh itu, pergerakan dan bekalan komunis semakin terjejas, sekaligus melemahkan pergerakan komunis. Selain menggunakan kekerasan, British juga menggunakan strategi perang saraf. Tindakan ini diketuai oleh Sir Gerald Templer. Perang saraf bermaksud usaha untuk memenangi hati dan fikiran rakyat supaya mereka tidak menyokong komunis. Antara langkah yang dijalankan oleh Templer ialah mengadakan lawatan ke kampung-kampung, melonggarkan syarat kewarganegaraan serta mengadakan pilihan raya. Contohnya, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Kerajaan juga menawarkan hadiah wang tunai kepada mereka yang memberi maklumat, memenangi kepercayaan orang asli, memajukan perkhidmatan penerangan dan memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Semua langkah ini bertujuan memastikan rakyat lebih menyokong kerajaan berbanding komunis. Akhir sekali, kita bincangkan rundingan baling yang diadakan pada tahun 1955 di Sekolah Inggeris Baling Kedah. Rundingan ini dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Wakil Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman sendiri bersama Tan Cheng Lock dan David Marshall. Manakala Parti Komunis Malaya diwakili oleh Chin Peng, Chen Tien dan Rashid Maidin. Dalam rundingan ini, Tunku Abdul Rahman menetapkan syarat supaya komunis membubarkan parti, meletakkan senjata dan menyerah diri. Namun, Chin Peng pula mahu PKM diterima sebagai sebuah parti politik yang sah. Disebabkan kedua-dua pihak tidak mencapai kata sepakat, rundingan ini akhirnya gagal. Kegagalan rundingan ini membuktikan bahawa PKM masih mahu mengekalkan perjuangan bersenjata mereka. Baik murid-murid, kesimpulannya, usaha menangani ancaman komunis dilakukan melalui pelbagai cara. Ada yang berbentuk ketenteraan, ada yang berbentuk undang-undang dan ada juga yang berbentuk psikologi seperti perang saraf. Walaupun rundingan baling gagal, semua usaha ini akhirnya berjaya melemahkan komunis sehingga Tanah Melayu dapat mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi, kita boleh lihat bahawa keamanan negara
memerlukan gabungan kekuatan, undang-undang, strategi keselamatan dan juga sokongan rakyat.